tolong ajar dia. Jangan cakap sombong, bagi dia kalah sikit. Saya mau tuan-tuan, perempuan, adik kakak, memang tak banyak kenal saya. Saya tak mau fikir, ini orang politik sama saja. Cakap-cakap, siapa berduit. Cakap-cakap, dia punya rumah di London. Cakap-cakap, harta banyak. Cakap-cakap, beli helikopter, balik komisen. Beli kapal, ada komisen. Ya, ini berlaku. Tapi kita, sebab itu, guna peluang pilihan raya ini. Please, guna pilihan raya, fikir betul-betul. Apa yang sebaiknya untuk kita, anak kita, cucu kita. Ini anak kita, cucu kita. Kita mau masa depan dia jauh lebih baik daripada kita. Bukan sekarang. Anak cucu kita mesti lebih baik daripada kita. Ini keputusan kita. Jadi pilihan raya bukan main-main. Orang datang sokong, bagi duit sikit, cakap sikit, bagi bendera sikit. No. Ini bukan soal Cina, Melayu, India, gaduh-gaduh. Tanya saya betul-betul, bagilah kesempatan. Fikir sebaiknya. Sebab itu kawan-kawan saya yang kerja di Johor, kerja di Kelang, Kuala Lumpur, saya kata baliklah. Ini yang 4 tahun, 5 tahun sekali undi. Saya bagi tahu kerajaan negeri Johor, tunggulah, jangan cepat sangat. Supaya kita kerja. Tapi tak mau. Oh nak, kami mesti menang. Mesti Barisan Nasional mesti menang 56. Kita kena buat cepat. Ni, tolong ajar dia. Jangan cakap sombong, bagi dia kalah sikit. Malam ni ramai. Tapi dengan ini saya cukup? Tak cukup. Jadi saya mintalah kawan-kawan, baik tolong telefon sampaikan. Tolong bagi tahu kawan-kawan lain, terang dengan baik. Tosa bukan nak bergaduh, bukan nak maki hamun, bukan nak cerca. Apa guna kita gaduh? Tapi kita minta tolong bawa perubahan bagi negeri kita. Tentang saya, walaupun bila saya sebut menang saya Perdana Menteri, kalah Perdana Menteri, dong kita ada saya sombong. Tak. Saya mau sebut, setakat ini saya ada tugas. Ya. Saya tetap tolong. Saya panggil mesyuarat. Panggil semua menteri besar, Premier. 2 hari lalu kita panggil mesyuarat Kuala Lumpur. Premier Sarawak datang. Semua menteri besar datang. Semua ketua menteri datang. Tapi kadang-kadang